Katanya ada lah, wallahu alam. Tapi katanya ada ulama yang sudah bermimpi rantainya Dajjal itu sudah terputus. Cuma dia belum memunculkan dirinya. Sebab dia pun tak nak muncul lagi selagi dia belum tahu siapa dia Imam Mahdi. Sebab lawan dia Imam Mahdi. Dia tengah riki, dia tengok kat belah mana Imam Mahdi ni akan keluar, akan muncul. Tak tahu. Dan Imam Mahdi pun sebagian ulama banyak saya dengar lah, katanya sudah pun lahir. Cumanya dia belum mengisytiharkan diri lagi. Mungkin sebab belum sampai umur yang dijanjikan tu. Tapi benda tu tak mustahil pun. Tak mustahil. Sebab apa? Sebab tandanya sudah banyak. Ini yang kita belajar ni kan. Tanda-tanda kita baca kitab ni. Hampir kita baca daripada awal dulu kita duduk mengaji. Semua berlaku dah depan mata kita. Siap kita boleh buat contoh terus. Mana dia? Takkan nak kata lambat lagi. Yang paling ketara, pergi tengok Arab Saudi. Tu paling ketara. Tuan-tuan tahu tak? Arab Saudi sekarang dia ada satu projek mega. Mega gila-gila punya projek. Nama dia projek. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, yang juga kaitannya dengan tanda-tanda kiamat yang kecil. Yang moga-moga dengan pengajian ini akan memberikan satu pengajaran dan iktibar kepada kita supaya kita dapat bersedia menghadapi segala ujian dan juga fitnah pada zaman kita hari ini. Moga-moga dengan kita mengaji hadis-hadis ini, Allah berikan kekuatan pada kita untuk kita selamat di dunia dan selamat juga di hari akhirat kelak. Arti selamat di dunia, kita tidak terpesong akan akidah kita, dan selamat di akhirat, kita tidak terjerumus di dalam neraka Allah, malah dimuliakan Allah akan kita di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung hadis 13. Orang yang baik berkurangan tu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, hadis ke-13. Orang yang baik berkurangan, sedangkan yang jahat bertambah ramai. Itu tajuk dia. Hadis dia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaidhan wal mataru qaidhan wa yafidal li'amu faidan wa yaghidal kiramu ghaidan wa yajtari as-saghiru 'alal kabiri wal laimu 'alal karim. Rawahu Imam At-Tabarani fil Awsat. Artinya, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga anak seseorang menjadi sebab kemarahan, yakni bagi ibu bapanya, dan hujan akan menjadi panas. Artinya hujan akan berkurang
dan cuaca akan menjadi panas, dan akan bertambah ramai orang yang tercela, dan akan berkurang orang yang baik, dan anak-anak menjadi berani melawan orang-orang tua, dan orang-orang yang jahat berani melawan orang-orang baik. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Baik. Ini hadis cerita tentang tanda-tanda kiamat yang kecil. Tanda kiamat kecil ni dia tak kiamat lagi tanda. Dan tanda ni tanda yang awal. Sebab tu dipanggil kecil, tanda yang awal. Tanda yang awal. Dan tanda yang kecil ni juga maknanya dan taubat lagi lah. Dan taubat ni. Dia jumpa tanda ni, jumpa dah ni. Dia banyak istighfar, taubat. Tapi kalau masuk dah tanda yang besar, tak ada. Kalau dah masuk tanda yang besar, tanda-tanda kiamat besar, dah tertutup pintu taubat. Dah ada. Itu bahaya. Kan? Jadi tengok dulu tanda kecil ni. Apa dia? Tajuk dia, orang yang baik berkurangan, sedangkan yang jahat bertambah ramai. Tajuk pun memang tu dah. Memang orang baik kurang lah ni. Orang jahat lagi ramai. Nipu. Kan? Skema sekarang ni melampau-lampau lah, melebih-lebih. Dulu ada kak, tapi sikit-sikit itulah. Dan hari ni habis, dia tak kira siapa lah. Nama ustaz dia scam lah. Patut dia tengok ustaz ni jangan scam. Nama ustaz pun kena. Aduh, patut berjuru lah sikit. Ni ustaz ni, dan dia doa aku celaka, mampu pula kata. Ustaz Bani tak scam pun patut macam tu. Ini dengan ustaz pun dia scam. Dia pakai nama saya, dia boost gambar saya, nama saya. Kan? Lepas tu minta duit kat orang. Kebetulan orang dia minta tu kawan saya. Kawan saya tu pula duduk sebelah dia. Kami tengah sembang. Tiba-tiba dia panggil saya abang. Dia kata, abang mesej apa kat saya tu? Mesej benda tak mesej, esek kat dalam poket. Ni abang minta duit 3,000. Bila pula dia minta ni, aku duduk sebelah lah. Nasib baik tu abang nak tunjuk. Kata, macam ni main dia. Tu nasib baik yang kantor dengan tepi kita ni. Yang kita tak tahu. Dengan siapa-siapa entah dia minta. Tak pasal-pasal kita kena fitnah. Orang ni jahat lah ni. Ni kata orang jahat makin tambah ramai. Dia yang jadi bertambah ramai jahat ni sebab apa? Sebab zaman ni dosa itu sudah dianggap biasa. Dia tak dosa tu sudah lagi tidak dirasai sebagai dosa. Orang tak takut dengan dosa. Sebab apa? Sebab hari ni orang buat je dengan rasa selamba. Sebab apa pula dosa ni jadi biasa? Tu kita tengok sebab ke sebab. Kenapa pula dosa hari ni jadi selamba orang nak buat? Kenapa orang tak takut dengan dosa? Sebab tak ada orang yang sekat dosa. Tak ada orang yang sekat dosa. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kadang-kadang orang cuma hanya buat ta'muruna bil ma'ruf saja. Buat benda baik. Tapi siapa nak buat kerja wa tanhauna 'anil munkar? Kerja mencegah benda munkar. Ajak orang buat benda baik, ramai buat. Jom kempen solat subuh berjemaah. Kempen. Siap buat banner besar. Dia buat kempen solat subuh berjemaah. Yang datang memang yang subuh tu juga. Tak ada orang lain dah. Muka tu juga. Kempen tak kempen sama je. Tapi tak pula dia buat. Orang marah tak? Orang tak marah. Orang tak cabut banner. Tapi cuba buat benda yang mencegah mungkar. Kita kacau 7-Eleven. Tengok dia jual arak, kita pun lawan. Ada tak orang marah? Ada. Akan ada orang marah. Sebab watanhauna 'anil munkar. Sebab tu tak ramai orang yang sanggup buat watanhauna 'anil munkar tadi tu.
Tak ramai orang nak buat kerja mencegah mungkar. Sebab apa? Sebab bila buat akan terbit musuh. Dia tak nak musuh-musuh ni. Kan? Siapa yang nak musuh? Tak ada siapa nak musuh. Tapi kalau demi agama, demi Allah dan Rasul, kita terpaksa menghadapi musuh, maka hadap kita dengan musuh tersebut. Itulah agama. Adakah Nabi suka berperang? Nabi suka berperang ke? Sahabat suka berperang ke? Tapi kenapa Nabi terlibat dengan banyak perang? Uhudnya, Badarnya, Khandaknya, macam-macam perang terlibat. Ya tak? Adakah menunjukkan Nabi suka bergaduh, suka berperang? Tidak. Tapi terpaksa menghadapi musuh demi nak jaga Islam. Kalau terpaksa hadapi musuh tu dengan angkat pedang, angkat pedang. Dengan bunuh. Sampai tahap tu. Hari ini kita bukan sampai tahap nak suruh angkat pedang. Bukan sampai tahap nak suruh bunuh. Cuma nak sampai tahap nak angkat martabat agama. Tu je. Dalam pula kita duduk di dalam negara kita sendiri. Bukan kita menumpang. Sebuah negara yang perlembagaannya Islam ditulis situ. Sebuah negara yang majoritinya ramai penduduk orang Islam, umat Islam. Tapi kita seperti dicekik, tak boleh buat kerja. Tak boleh nak martabatkan Islam. Nak laksana hukum Allah pun begitu payah, berpuluh tahun tak boleh lepas. Batulah satu hari itu dulu Tuan Guru Haji Hadi dapat usul saja, bukan bahas lagi, belum bincang lagi, belum buat keputusan lagi, baru boleh usul. Dapat sebut usul tu. RU 355 dapat mengusulkan salah satu hukum Allah, bukan hudud lagi. Tapi salah satu syariat agama dapat dibentangkan dalam Dewan Parlimen. Menangis Tok Guru. Menangis dia. Masuk dalam kereta, driver dia cerita kat ni, dia kata Tok Guru masuk menangis dia. Tanya kenapa Tok Guru menangis? Dia kata nak berpuluh tahun, berapa ramai sahabat-sahabat kita yang dah pun pergi meninggalkan kita, tak nampak saat ini akhirnya hukum Allah dapat disebut dalam Dewan Parlimen. Baru sebut, belum laksana. Punya nak cerita, beratnya, dahsyatnya. Ni kalau kita duduk di Dewan Parlimen Amerika ke, Dewan Parlimen UK ke, jadi payah tak boleh nak sebut hukum Allah. Tos pelik. Negara kafir terang-terang dah. Ini daripada atas sampai bawah. Daripada agung ni orang Islam, sultan ni orang Islam. Bukan sikit-sikit sultan, berapa negeri ada sultan. Kan? Dana menterinya Islam, timbalan dana menteri. Kira majoriti lah menteri-menteri kabinet semua orang Islam. Kan? Bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Kristian, bukan Yahudi. Yahudi pun tidak. Tak? Tu. Ini cabaran. Ini yang dikatakan orang yang baik berkurangan, orang yang jahat bertambah ramai. Maka dalam hadis ni sebut an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata. Yang riwayat ni Sayyidatuna Aisyah, isteri Nabi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya kata Sayyidatuna Aisyah, aku dengar Rasulullah cakap. Cakap apa? La taqumus saah. La tidak taqumu akan bangkit. Asal keadaan qama, diri. Mana takkan terbangkitlah as-sa'ah. Dan sa'ah ni nama lain bagi hari kiamat. Jadi tak akan berlakulah hari kiamat itu hatta sehingga. Sehingga ni maksudnya kalau kita mengaji ni ilmu alat ni makna di sini makna memberi isyarat. Jadi hatta tu dengan makna isyarat. Sehingga makna bila jadi ni makna taqumus saah macam tu. Bila berlaku benda ni maknanya
kedatangan kiamat tu hampir sangat. Macam tu. Jadi dia menjadi indikator, menjadi tanda, lambang, isyarat dan sebagainya. Macam kita lah, dia tak teruslah kereta kita sadai tu tepi jalan, tak boleh tekan dah minyak. Awak ni, minyak habis. Tak, dia akan keluar tanda dulu. Tum, lampu dia naik. Kan? Lampu kuning dia naik. Bila lampu naik, tak tahulah, saya tak pernah try, tapi orang kata 30 km boleh pergi lagi saja. Tak ada. Tapi itulah kita bagi nak jimat sangat. Boleh pergi, jalan. Tutup. Dah semput tu kan. Habis tu kan. Awak tahu. Habis macam tu. Sama kat hidup kita ni. Keluarlah tanda. Ting, Allah bagi tahu dah tanda. Kan, tanda-tanda kecil ni. Orang kata boleh pergi. Keluar tanda. Baru keluar tanda. Nampak lagi, Ya'juj Ma'juj tak nampak ni. Dajjal nak nampak ni, dia kata. Boleh pergi. Macam tadi, boleh pergi kereta tu. Sadai terus pergi jalan. Tapi tak apa, sandai-sandai pun, sekejap ada orang datang tolong. Kan tak? Tapi kalau kita ni, hidup kita sampai terlajak dah. Keluar dah tanda, buat bodoh. Pak, keluar Dajjal, sungguh. Nak Ya'juj Ma'juj dah, nak minta tolong siapa? Tak ada siapa. Masa tu masing-masing, nafsi-nafsi. Masing-masing nak selamatkan diri masing-masing. Tak ada nak tolong-nolong lah time tu. Masing-masing pun dah takut. Gitu. Itu maksudnya. La taqumus sa'ah hatta. Jadi mana hatta tu? Nabi nak bagi isyarat. Yakunal waladu. Yakuna. Itu maknanya ada. Ataupun berlaku. Al-waladu. Akan anaknya itu ghaizan, menjadi kemarahan, menyebabkan jadi marah. Sehinggalah anak seseorang menjadi sebab kemarahan. Marah siapa? Nah, anak dibuat marah. Anak tu maknanya sama? Mak bapaknya lah. Anak dia tu menjadi sebab kemarahan mak bapak dia. Jadi punca mak ayah nak marah ni sebab ke anak. Sebab apa pula jadi macam tu? Nabi kata begitu. Nabi kata takkan berlakunya kiamat sehinggalah berlaku anak ni menjadi sebab kemarahan bagi ibu bapanya. Kalau macam tu, zaman Nabi pun mak ayah marah anak gak, betul lah. Ada gak lah. Tapi kenapa Nabi sebut gini? Maksudnya bukan marah sikit-sikit. Kalau istilah kita panggil, orang dulu kata menconteng arang di muka mak ayah. Dia buat satu benda yang bukan kecil, besar. Maksiat besar dia buat. Terlibat dengan zina, terlibat dengan kes dadah. Malu ayah, malu mak. Ni maksud dia. Bukan sikit-sikit standard lah mak ayah marah. Tu biasa. Tapi ni jenis kes besar ni. Conteng arang di muka aku. Aku nak pergi mana tak? Aku nak pergi masjid pun segan dah ni. Hang buat macam ni kat aku. Betul tak? Sian mak ayah. Sian mak ayah. Tapi betul juga. Dalam hadis yang lain pula Nabi kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ni macam tisu ni. Putih. Benda putih, kalau terkena kotor sikit, nampak tak? Nampak jelas. Itu fitrah ni putih. Fa'abawahu, kata Nabi. Maka mak bapaknya lah, kata Nabi. Yuhawwidane, au yunasirane, au yumajjisane. Mak bapaknya lah yang menentukan anaknya jadi Yahudi ke, jadi Nasrani ke, jadi Majusi ke. Itu punca. Kan? Mak bapaknya lah, kata Nabi. Ini hadis ni, bukan saya kata. Nabi kata, fa'abawaku. Maka mak bapaknya lah yang menentukan anak tu Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke. Kok mana pula kalau mak bapak hadis Islam, pula anak dia jadi Yahudi pula sah? Sabit pula dengan hadis satu lagi. Nabi kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia datang daripada kaum tersebut. Datang itu mana? Dengan menjadi kaum tersebut.
Maksudnya, kalau dia menyerupai Yahudi, jadi Yahudi lah dia. Menyerupai Nasrani, jadi Nasrani lah dia. Menyerupai Majusi, jadi Majusi lah dia. Itu sabit semua hadir. Betul kan Nabi kata? Kan? Mak bapak dia lah yang menentukan. Dah kadang-kadang minta maaf cakap, mak bapaknya pun life dia, cara hidup dia pun style barat. Dah macam mana dengan anak? Bapak lagi kasual pendek dah anak. Pakai spender terus ya. Ini istilah orang kata, kalau ayah kencing berdiri, anak kencing berlari. Dan kalau ayah kencing berlari, tadi ayah kencing diri, anak kencing berlari. Dan kalau ayah kencing berlari, anak kencing joget terus. Kata nanti, maknanya habis. Kalau ayah pun teruk dah, anak lebih teruk lagi. Sebab zaman kita ni, dia bukan makin hebat. Hebat tu dari segi dunia makin hebat. Handset makin canggih, kereta kita makin power. No, kereta dulu kena pulah kot depan. Kalau pulah tak kuat, lambat pergi kerja. Tak nak? Dulu lama tak payah pulah dah, akan kunci ya. Mak. Kan? Pelak pula masalah. Tak nak? Makin canggih ni tekan punat lah. Tik. Pas ni akan datang, duduk je start dah. Bangun, mati. Duduk. Ada. Makin canggih. Makin lama makin canggih. Tu dunia. Tapi bahagian akhirat, makin canggih. Tak canggih. Makin teruk. Makin kurang, makin lemah. Tok kita dulu, surah Yasin dalam kepala tu. Tok kita dulu. Hafal terus surah Yasin. Bahagian kita kan kata ngapal. Buku Yasin tak ingat tak mana. Tak berasa buat atas rak ni saya, tapi tak ingat aku. Buku Yasin pun hilang terus. Tak tahu buah mana, tak ingat. Tak nak pakai buat tahlil bawa kelang kabut cari. Ambil buka rak almari. Sampai berhabuk. Ya tu. Jadi akhirat kita bukan makin meningkat, makin turun. Tak sama macam orang dulu-dulu. Tak sama, jauh. Saya tak sempat jumpa atuk saya, dua-dua belah ayah dengan belah mak. Tak sempat. Tapi mak saya kata atuk saya belah mak saya ni, dia ahli tarekat Muhammadiyah. Kebetulan saya pun ambil tarekat yang sama. Kebetulan saya pun masa ambil saya tak tahu. Bila dengar mak kata gitu, sama kata. Lepas tu balik kampung, mak lang saya kata atuk umur dulu dia tak ngaji pondok, tapi dia ngaji kat kitab-kitab pondok, dia kata. Sebab tok guru dia tu, syekh tarekat dia tu akan datang ke rumah mengajar. Ngaji. Oh ya ke, dia kata. Nak tengok boleh tak kitab tu? Ada bawah rumah, dia kata. Saya pergi tengok, betul yang orang kata kitab dulu ni panggil kitab kuning. Memang warna kuning. Kitab lama. Kitab dia mengaji tu sama macam saya mengaji di pondok. Minhajul Abidin, Hidayatus Sibyan, Hikam, semua sama. Oh, ni dulu orang dulu kita duduk ngaji ni. Dulu kita mengaji ni. Sekarang jauh tak ada. Kita ni kat rumah ada kitab tak? Utusan ada boleh. Utusan bukan kitab. Sinar harian ada. Hanya kitab pun tak ada. Orang dulu ni lah benda ni. Atuk saya bukan ulama, dia bukan tok guru, ustaz pun bukan, tapi dia mengaji. Orang dulu. Atau silap orang dulu, walau bukan ustaz pun silap alim dah. Kan? Silap alim dah. Tok imam dulu pun kita nampak dia punya gah izzah dia tu. Kan? Gaya pakai pun gerun dah tengok zaman dulu. Ada. Itu beza sangatlah banding dengan zaman kita sekarang. Kan? Tapi patutlah kita kena pertahan lah. Janganlah ikut rentak. Kita kena menongkah arus. Orang sibuk ke arah kemodenan, sibuk ke arah keduniaan, sibuk nak sonok, kita lawan. Lawan macam mana? Kita tak kejar sangat kemodenan, kita tak kejar sangat keduniaan,
Kan? Kita tak pulun sangat soal dunia. Yang kita pulun soal akhirat. Sampai masa orang akan kata, hang ni pelik lah aku tengok. Orang lain sibuk dengan dia, hang kalut sibuk masjid. Sibuk sembahyang, puasa. Ni kan zaman dia lah. Orang akan kata tu. Kita kai kopiah, kai apa semua ni, orang tak nak. Kan? Tu kalau cerita orang muda. Lah ni lagi dahsyat. Orang tua pun dah jadi tak sedar ke diri lah. Yang dia tu dah tua. Berapa ramai duk lepak, dia kopi, waktu maghrib, duk main dam haji situ. Aku makan kau, kau makan aku. Kan? Jadi nak pergi, bukan jauh pun, dekat Berwas. Kadang-kadang kita urus sekolah, terlambat sikit. Jadi saya bergerak tu, dalam kereta dah bunyi azan. Jadi waktu tu maknanya waktu maghrib dah. Kita on the way nak ke masjid untuk nak buat kuliah. Sambil jalan ke masjid tu tengok kedai makan tepi kanan kiri. Kalau budak muda taklah pelik sangat. Sebab kamu pun budak muda biasalah, lara dia kuat sikit. Ni orang tua. Orang tua. Duk kesap apa. Kan? Aduh, bahaya betul. Kenapa jadi macam ni? Takkanlah tak sedar lagi ke diri. Dulu tak apalah. Dah lara bagian muda. Untuk sekarang ni bagian balik lah pada Allah. Mujur Allah bagi peluang hidup tu panjang umur. Kalau Allah ambil nyawa tengah-tengah tu macam. Kan? Ni habis. Apa yang jadi? Inilah kita kata tadi, Ana sebut tadi. Dosa dah jadi biasa. Apa? Sebab tak ada yang menegurnya. Tak ada yang menghalang, tak ada yang menyekat, tak ada undang-undang, tak ada akta. Tak kisah. Tapi cuba ada undang-undang. Nak pergi kedai depan ni je, sarung, helmet. Apa? Kedai depan ni je kan? Jangan buat pasal polis duduk ronda sini. Kata. Helmet, sarung dah tuduk. Kan helmet, tapi suara pendek. Itu kaki. Mana nak ceritanya, bahagian undang-undang dunia ikut sangat. Bahagian undang-undang akhirat, buat habis kurang aja. Dia ingat Tuhan ni siapa dia? Dia buat lebih kurang aja. Ni patutlah kata Nabi, hatta yakunal waladu ghaizal. Sehingga anak-anak menjadi kemarahan bagi mak ayahnya. Anak-anak. Tapi itulah antara puncanya kerana mak ayahnya sendiri juga tidak mendidik anaknya dengan didikan agama yang betul. Dan disebutkan dengan urusan dunia tak habis-habis. Urusan dunia. Kan tak? Lepas tu saya pun agak kecewa Ustaz. Kalau Ustaz boleh tolong cikgu-cikgu sekolah ni, kita ni lah kena tekankan juga. Kadang-kadang tu di sekolah lagi diajar benda yang merepek-merepek, benda maksiat. Mana tak maksiatnya? Dia ada satu kelab. Nama kelab tu kelab kebudayaan. Okeylah, tak apalah, budaya orang Melayu kita boleh terima. Tapi menari, joget. Batu menari mana? Atas pentas. Ni, bawah ni ramai budak-budak lelaki, orang perempuan duduk joget atas dah. Itu Islam ajar ke? Kalau ada Nabi agak-agak nak buat tak macam tu? Kalau Nabi ada sekali duduk situ, nak buat tak? Lepas tu tepuk tangan tu. Cikgu-cikgu pun. Cikgu yang ajak. Dia kata, okey, lentik ya, lentik. Tonggeng punggung. Cikgu kata, kalau nak orang tepuk gemuruh lagi, tonggek punggung. Tengok peragian tepuk. Gini tu pun tepuk. Dia kata, macam mana? Batu macam mana kita nak hantar anak kita pergi sekolah? Risau macam ni. Payah ni. Sekolah tu. Bukan disko, sekolah. Tapi sekolah pun ada benda-benda macam ni. Dia macam sebab apa? Inilah tak ikut landasan sebenar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ikut trend. Ini style lah Ustaz. Ni style modern lah. Modern lah. Kan? Ni kita risau ni. Kan? Dan lagi kata Nabi, wal mataru qaizan. Wal mataru qaizan apa? Matar tu makna hujan.
Qaidhan, jadi panas. Dan hujan akan menjadi panas. Maksud hujan akan menjadi panas, hujan tu kurang, panas tu banyak. Macam tu. Mana hujan menggantikan hujan digantikan dengan panas. Selalu kerak hujan tapi dah jadi kurang hujan. Yang banyaknya panas. Hujan dah semakin kurang lah. Lama kelamaan. Kemarau pula banyak. Hujan akan berkurang dengan cuaca. Dia tanda dia 3 tahun. Dalam hadis yang lain. Tahun yang pertama 1/3 hujan tak turun. Berbaki lagi 2/3. Tahun yang kedua 2/3 hujan tak turun. Tinggal 1/3 je. Tahun yang ketiga 3/3 hujan tak turun. 3/3 maksud apa? Full. Setahun tu langsung tak hujan. Bayangkan kalau setahun tak hujan. Dia punya panas macam mana? Tanah tu merekah. Binatang habis mati. Pokok-pokok mati. Time tu dekat sangat dah Dajjal nak muncul. Katanya ada lah, wallahualam. Tapi katanya ada ulama yang sudah bermimpi rantainya Dajjal itu sudah terputus. Cuma dia belum memunculkan dirinya. Sebab dia pun tak nak muncul lagi selagi dia belum tahu siapa dia Imam Mahdi. Sebab lawan ni Imam Mahdi. Di tengah riki dia tengok kat belah mana Imam Mahdi ni akan keluar, akan muncul. Tak tahu. Dia pun kaji habis. Kan? Itu. Dan Imam Mahdi pun sebagian ulama banyak saya dengar lah, katanya sudah pun lahir. Cumanya dia belum mengisytiharkan diri lagi. Mungkin sebab belum sampai umur yang dijanjikan tu. Sebab dalam hadis kata umur 40. Kan? Kata Syekh Zainul Asri pula kata mungkin maksud hadis bukan tempat 40, tapi seakan-akan 40. Boleh jadi juga. Macam-macam lah pandangan-pandangan ulama. Tapi benda tu tak mustahil pun. Tak mustahil. Sebab apa? Sebab tandanya sudah banyak. Ini yang kita belajar ni kan. Tanda-tanda kita baca kitab ni. Hampir kita baca daripada awal dulu kita duduk mengaji. Semua berlaku dah depan mata kita. Siap kita boleh buat contoh terus. Bukan buat andaian lah. Contoh terus nampak satu-satu. Mana dia dah takkan nak kata lambat lagi. Satu-satu. Yang paling ketara pergi tengok Arab Saudi. Tu paling ketara. Tuan-tuan tahu tak Arab Saudi sekarang dia ada satu projek mega. Mega gila-gila punya projek. Nama dia projek NEOM. Boleh search kat Google. NEOM. NEOM. Dia buat projek gila. Kebanyakan engineer semua kata ni projek tak masuk akal. Kata. Dia nak buat satu bandar panjangnya 170 km. Bukan 1.7 km, 170 km panjang bandar tu. Lepas tu tinggi bandar tu setinggi menara Eiffel Tower, tinggi. Bandar tu duduk dalam cermin. Dalam tu orang duduk. Dalam tu ada aircon. Sebab dunia kan, negara dia kan panas. Jadi dia buat macam satu blok. Macam satu bangunan terbesar dalam dunia. Dalam terbesar, terpanjang, tertinggi semua. Semua menang kat dia. 170 km. Duduk dalam tu. Dalam tu ada kedai, ada rumah, semua ada lah. Orang akan hidup dalam tu je. Dan dia akan buka, siapa nak beli rumah apa semua dalam tu, dia buka kepada seluruh dunia. Siapa nak beli. Bayangkan, siapa yang akan masuk? Pasti orang kafir. Amerika masuk. Ni banyak duit. Mesti mahal dalam tu. Sebab bandar canggih. Kan? Yang kaya-kaya ni banyak yang mana? Orang kafir. Amerika pun semua. Bayangkan kalau Amerika dah mula masuk dalam negara Arab, apa jadi Arabnya? Rosaklah. Tu satu baru. Ada banyak lagi. Projek NEOM ni banyak. Projek NEOM tu besar dia. Lepas tu pecah tu banyak lagi. Tu satu saya sebut. Dia panggil The Line. Nama projek tu. Garisan. The Line. Ada lain-lain pula. Dia nak buat
tasik buatan. Duduk pula keliling tasik tu, rumah mewah-mewah, banglo-banglo besar, duduk tepi tasik, keliling. Dia kata dia nak lawan Abu Dhabi, UAE. Abu Dhabi boleh buat pulau buatan berbentuk pokok kurma. Dia nak buat lebih pada tu. Punya dahsyat tu. Bersaing-saing negara umat Islam kepada kemodenan dunia. Tapi saya tengok Amerika. Amerika ada buat semua tu tak? Tak. Dia diam, dia parti tengok. Kan? Dia parti tengok. Mereka ni ralik, sibuk dengan dunia. Masa tu kita masuk. Masa tu nanti dia akan kacau kita. Serang kita daripada dalam apa. Sebab kita dah khayal. Masuk perangkap. Ada? Ada? Habis dah ni. Risau. Dan nak kata lambat lagi kot mana? Menghijau dah. Tanah Arak tu. Betul lah Nabi kata tu. Satu-satu lah. Wa yafidul li'amu faidon. Kemudian apa pula? Dan akan bertambah ramai orang yang tercela. Orang tercela ni maksud kaki maksiat. Dia beza tau. Orang buat maksiat dengan kaki maksiat. Beza. Kalau orang buat maksiat boleh jadi dia terbuah sekali-sekala. Bukan selalu pun. Kadang-kadang terlepah. Tersilap buat. Terbuat dosa. Terlajak. Ataupun istilah orang bagi terlanjur. Aduh, nama pun tapi tetap dahsyat juga dosa dia buat tu. Tapi ni bukan sakat terlanjur. Ini memang lanjur tu. Memang dia suka tu. Memang kaki tu. Aduh. Kalau kaki kuliah tak apa. Ni kaki arak, kaki minum, kaki judi, kaki zina, semua kaki dah. Berapa ramai orang kita pergi masuk Thailand. Ada nak cari benda-benda yang menyeronokkan dia kat sana tu. Dahsyat. Ni. Dan akan bertambah ramai orang yang tercela. Orang kaki tercela di sini dengan makna orang kaki maksiat. Ramai. Malah bila kita lawan ni, kita sekat judi, dia antara yang lawan ni, yang bantah, apa ni? Tengok-tengok muka Melayu. La ilaha illallah. Kalau Cina tak pelik mana sangat. Ingat tak? Ni. Dahsyat. Ni zaman dia ni. Dia guna alasan tu, kalau hak kebebasan lah. Padahal sebab dia nak main judi ke. Kita tak boleh lah sekat orang yang dia bagi komen. Allah. Ni. Orang yang tercela. Dan lagi kata Nabi lagi. Wa yaghidul kiramu ghaidan. Dan akan berkurang orang yang kiram, orang yang mulia, yakni orang yang baik, alim-alim ulama kurang. Lah ni, kalau mati satu orang tok guru, tak ada siapa boleh ganti tempat dia. Malam kan tak ada ganti, orang pondok-pondok pun mati pondok. Dulu Perak ni antara yang ramai ulama. Kan, Gunung Semanggul tu antara tempat tapak pengajian dulu. Tak percaya kita tengok cerita Piramli. Dalam cerita Piramli ada buat. Kan? Dia jumpa 3 orang tu, dia minum kat kedai lah. Dia kata. Mana? Dia cakap lorak parik ke apa masa tu. Kan kita ngaji tasawuf, dia kata. Dekat Semanggul. Anak. Kita pak kita lah. Atau kita bangsa tapi dah tak ada dah. Satu tak ada. Hilang dah satu-satu. Dan tok guru tak ada dah. Tak ada dah. Tuan Guru Haji Ma'arif tak ada. Siapa boleh ganti bab dia? Tak ada dah. Kan? Tuan Guru Saman Kati tak ada. Kan? Tuan Guru Haji Nawawi Janggut Merah. Tu cengil. Saya tak pernah lah jumpa pun. Tak sempat masa. Tapi tok guru saya cerita. Dia pernah dilantik macam penasihat sultan lah. Kan? Dia rotan anak sultan sebab tak nak ngaji Quran. Dia tak takut apa. Anak sultan tak anak sultan. Cengil dia. Tengok gambar dia pun muka cengil. Tok guru dulu hidup. Kan? Dia tak kira siapa. Kan? Dia buat betul-betul. Gitu. Kan? Tapi dah tak ada dah. Hilang sorang. Dah lah tak ada orang boleh ganti pula tu, tak ada. Pondok pun banyak hati dah. Tak ada, tinggal pondok. Kan?
Pondok pun makin kurang. Siapa nak ngaji pondok? Ada dia pergi pondok, tapi bukan nak ngaji, sebab nak lari daripada polis. Ada di pondok saya tu, kan? Orang nangis-nangis lah minta masuk. Kita pun sian ke dia, bagi masuk. Rupanya dia lari polis. Ya. Kes dadah. Kes dadah ada, kes curi motor orang ada. Kan? Lepas tu polis datang. Polis kata kat saya, "Loh, lama kami cari dia, Ustaz." Kami pun tak pernah sangka dia masuk pondok. Polis kata, "Saya pun tak tahu," dia kata. Lepas tu Ustaz kata kami bekerjasama dengan polis. Polis kata macam mana? Kalau setiap kali ada siapa-siapa nak daftar masuk, Ustaz ambil nombor IC dia, Ustaz hantar kat kami. Kami akan cek dekat Bukit Aman ke mana, boleh buka rekod. Tengok dia ni ada rekod jenayah ke tak ada. Kalau ada, kami bagi tahu kat Ustaz. Terpulang kat Ustaz lah, nak terima tak terima. Kan? Jadi kita boleh tahu orang ni dia ada pernah buat salah ke apa tidak. Memanglah kalau dia pernah buat salah pun, tapi kalau nak berubah, apalah kan. Tapi kita tengok enggak parti, tengok dia ni betul ke nak berubah ke, dia nak selamatkan diri je. Lari polis ada, lari hutang ada, lari hutang. Duk macam zuhud kat pondok, padahal lari hutang. Orang cari dia nak cari orang suruh bayar hutang. Pandai macam-macam, melik-melik. Tentang tok guru buat pondok tu cuma dia ambil kesempatan. Kan? Cuma je duduk saja je, makan minum semua ada, tidur pun okey, ada bilik apa semua. Ngaji tak mau, kita buat kuliah tak datang ni. Yang saya lagi pelik tu, kesian. Betul ni cerita sungguh. Kan? Budak-budak muda boleh tahan lagi, ada tak masuk. Yang tua pun tak masuk kelas. Pelik, tapi duduk pondok. Nah, kalau kita kata mungkin uzur kot, Ustaz, tak sihat. Tak sihat, pergi kedai depan tu, kopi. Dia kedai boleh pula. Pelik tak? Patut malu lah dengan anak-anak muda tu, rajin nak ngaji. Yang dia tu, aduh, payah. Payah. Kan? Ani aduh, susah lah. Dan lagi kata Nabi, wa yajtari as-saghiru 'alal kabir. Dan anak-anak menjadi berani melawan orang-orang tua. Cakap kasar. Orang tua di sini sama ada mak ayah dia ataupun orang yang lain yang lebih tua daripada dia. Sebab disebut alal kabir. Kabir mana orang yang lebih tua. Kan? Dia lawan. Orang pakcik tu tegur sikit. Alah macam tu sembang lah. Boleh sound gitu. Berani budak-budak sekarang. Jangan buat asal. Tak hormat dah. Orang dah hilang hormat, menghormati tu hilang. Ada seorang tu lagi, Allah sial, kita pun geram juga dengan dia. Dia anak dia buat salah. Kita ikut prosedur peraturan lah. Dan sampai tahap anak dia ni dah kena amaran 1, amaran 2, sampai 2 dah, takkan nak amaran sampai 20. Lepas amaran kedua, keputusan dia buang. Kan? Kalau kena buang pun bukanlah mati turun. Lepas tu sekolah lain banyak lagi. Kan? Tapi dia punya tak puas hati sebab anak dia kena buang, bapa dia datang. Dia kata mula dia mesej bagi tahu dia nak merayu. Okey. Kita suruh buat surat berayuan. Apa dia datang-datang dia campaknya surat tu. Ni nak sangat surat rayuan. Dia pun cerita sekarang. Kata. Saya pun ceritalah prosedur apa semua. Saya kata surat rayuan ni merayu je dulu. Nanti kita serah kat tu guru. Guru tengok nak terima tak nak terima. Gini. Lalu kali ustaz tak payah. Jangan cakap banyak-banyak. Sekarang ustaz nak terima ke tak nak terima? Kita dah sakit hati. Memang saya tak nak terima. Biar dah. Dia nak anak dia mengaji dengan kita. Tapi macam tu cakap. Agak-agak kalau kita terima pun berkat ke anak dia mengaji? Tak berkat dah. Kan? Tak berkat dah. Sebab tu ada satu cerita ni, cerita benar dalam kitab. Seorang tok guru besar, alim. Jadi orang ni nampak tok guru ni bagus. Dia nak hantar anak dia mengaji dengan tok guru ni. Tok guru ni tak buka sekolah. Dia kata saya tak buka sekolah. Tak apalah. Ambil anak saya seorang ni je. Saya nak anak saya jadi macam tok guru. Alim, warak apa semua. Tok guru didik dia betul-betul jadi macam tok guru. Takut anakmu tak tahan lagi, kata dia. Tak apa. Saya akan bagi semangat kat anak saya. Tak apa, kalau gitu esok hantar. Sekali-sekali dia pergi tengok anak dia. Dia tengok dari jauh.
Kan? Dia usah-usah jauh. Tengok-tengok tok guru tengah makan, anak dia berdiri je. Tengok tok guru dia makan. Kan? Lepas tu tok guru dia makan tak habis. Tok guru tinggal. Bawa anak dia kutip makan sisa tok guru. Dia kata, kau hajar tok guru ni, kata. Buat anak aku macam kuli. Kan? Dia kata gitu. Padahal dia tak tahu cerita. Tiba-tiba esoknya dia datang jumpa tok guru. Dia maki-maki tok guru. Aku sewajar kau buat anak aku macam khadam kau. Ya? Kau buat macam tu kat anak aku. Lepas tu mai balik. Dia tarik anak dia balik. Balik-balik. Kan? Orang cerita. Mengaji memang begitu. Beradab dengan guru. Time guru makan, kita tak boleh makan sekali. Kita kena tengok. Lepas tu anak dia makan sisa tok guru tu. Bukan pasal tok guru tu suruh makan sisa. Anak tu nak ambil berkat daripada sentuhan tangan guru dia. Well, dengan keberkatan tu tadi, ilmu ni jadi berkat, mengaji senang dapat. Kan? Dia berkhidmat, dia tolong susul slipper tok guru, tolong angkat barang tok guru. Bukan, kadang-kadang bukan tok guru suruh, tapi adab berkhidmat dengan guru. Oh, macam tu ke lah. Jadi aku salah faham lah ni, kata. Hampir ambil balik anak hang macam mana? Dia pun pergi balik jumpa tok guru. Tok guru minta maaf, saya silap, kata. Kan? Ingatkan tok guru nak bully anak saya, tok guru ambil lah balik anak saya aja. Tidak sama sekali, kata tu. Sekali aku dah buah, aku takkan terima dah, kata. Rugilah dia. Tu. Sebab tu. Kan? Tak gerti. Tak ada adab. Inilah. Habis jadi. Melawan, tak hormat dah orang yang lebih tua, orang yang lebih, orang cakap apa, memerlukan. Ulama'-ulama' dia tak hormat, tok guru tak hormat. Ini yang berlaku ni zaman sekarang. Dan yang terakhir, wallaimu alal karim, dan orang-orang yang jahat berani melawan orang-orang baik. Sekarang ni kalau dulu dia tahu dah dia buat salah, dia diam sudahlah, malulah dengan salah dia. Jelah saya silap, tunduk. Ni dahlah dia buat salah, dia lawan pula kita yang nak menegakkan kebenaran ni. Ingat tu yang kes budak perempuan yang buka pakaian kan. Nah, dah patut hang dah buat silap, orang salah, orang tegur, orang marah. Patut buatlah kenyataan, saya minta maaf, saya silap, tindakan saya tu saya tak fikir panjang ke apa. Jawab gitu. Ini boleh lawan balik pula. Tak heran sikit. Panggil peguam pula, lawan di mahkamah. Ini betul Nabi kata ni. Orang jahat dah berani melawan orang baik. Dulu orang jahat, dia tahu dia jahat. Dia buat salah, dia buat dosa. Tapi dia ada rasa malu. Malulah aku. Dan diam sudahlah. Tak apalah, saya terimalah salah saya. Hukuman saya terima, saya minta maaf. Patut gitu. Ni tak. Sukati saya. Saya nak buat apa pun. Saya nak bogel ke, saya nak apa ke. Itu hak saya. Dia boleh sound balik macam tu. Ni zaman ni. Banyak ada ni zaman ni. Ni betul lah Nabi kata, inilah kita mengaji kitab ni supaya kita nampak benda ni. Dan nampak tu bukan suruh ikut, supaya kita ambil langkah berjaga-jaga. Kita didik ahli keluarga kita betul-betul. Ginilah tuan-tuan, biar anak kita bodoh dunia pun tak apalah, kalau terpaksa nak jaga akhirat. Bukanlah kita nak suruh anak kita bodoh dunia, tidak. Tapi kalau demi akhirat, lebih baik akhirat dia selamat daripada dunia dia hebat tapi akhirat dia hancur. Fikirlah habis-habis. Kan? Bukan tak boleh nak jadi doktor, engineer ke apa ke, tak kisahlah. Tapi pasti betul-betul. Dia ni belajar tak belajar agama. Bagi didikan agama yang betul kepada dia. Kan? Suruh dia. Apalah masalah ngaji tahfiz. Lepas habis ngaji tahfiz kan nak jadi doktor, jadilah doktor. Pengaji agama dah bagian fardu ain. Bukanlah ngaji dalam-dalam. Yang asas je. Bab tauhid tahu. Bab fiqah tahu. Bab tasawuf tahu. Kan? Kami setiap kali ada pelajar, ada budak dia nak masuk pondok, kita akan buat interview. Kita bagi kertas soalan. Nak tengok jawapan dia. Soalan dalam tu semua soalan basic. Soalan simple. Bukan soalan tinggi-tinggi pun. Bukan kita minta dalil ayat Quran, hadis Nabi. Tidak. Simple je. Antara soalan dia, berapa sifat Allah yang wajib kita tahu. Itu antara. Simple je ni. Tahu tak ada budak dia jawab apa? Saya buka. Tak tengok jawapan dia jawab macam mana.
Ada budak tu dia tulis 99. Ingat nama-nama Allah kot, Asmaul Husna. Gila kalau sampai 99 jenuh ngapal tu. Yang 20 sifat pun tak terhafal, ni 99. Tak apalah kan. Kita tengok okey lah, tapi dia nak mengaji. Tak apalah kita terima, tapi nak maksudkan maknanya masyarakat di luar ni, budak-budak di luar ni kadang tak tahu soal agama dia sendiri. Benda asas pun tak tahu. Bukan benda yang detail-detail kita tanya, benda asas je. Nak kata jauhnya kan. Tapi itulah, tapi dia nak mengaji, alhamdulillah lah. Kita pun dorongkan kan. Ni zaman dia, zaman yang kita kena ambil berat lah soal diri kita dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah, jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu. Kita berhenti di sini. Nanti kuliah akan datang, ingatkan saya, kita nak sambung sikit bahagian keterangan dia. Tadi kita hanya sekali lalu bahas berkenaan dengan hadis tu. Lepas tu nanti kita tengok keterangan atau syarah kepada hadis ni yang ditulis oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, guru kita. Kita tengok satu-satu dia akan cerita apa jadi semua tu. Kita akan tengoklah. Itu kita akan hurai pada kuliah kita yang akan datang jika diizinkan Allah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu perbahasan kita pada pagi ini. Moga-moga sedikit sebanyak memberi, orang cakap apa, kesedaran kepada kita dalam keadaan zaman yang kita sedang lalui ini, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu. Dan saya ada 2 pengumuman secara ringkas. Yang pertamanya berkenaan dengan badal haji. Kalau ada sesiapa di antara kita yang berlaku kematian, ahli keluarga, sanak saudara ataupun kawan-kawan, boleh dipanjang-panjangkan, yang di mana arwah itu semasa hayat hidupnya belum pernah melaksanakan haji, maka wajiblah waris keluarga menguruskan badal hajinya. Sebab apa? Sebab haji ni hukumnya wajib. Ingat, rukun Islam itu 5, bukan 4. Kita mengucap dah, kita semayang dah, puasa dah, zakat dah, haji. Tak boleh buat abai gitu kan. Jadi masa hidup tak dan buat, kota tak sampai ke apa ke, tak dipanggil dan mati, maka wajib juga haji tu dilaksanakan. Macam mana nak buat, ustaz mati dah, badal lah. Upah itu panggil upah orang lain tolong buat untuk dia. Bila orang tu dah selesai buat, maka sudah lengkaplah rukun Islamnya yang 5 tu. Maka 5 ada dah. Maknanya dah lengkap dah haji dia. Tapi kadang-kadang setengah tu waris keluarga ni, anak-anak ni, dia buat tak peduli aja, dia buat tak kisah. Ni satu masalah juga. Itu kadang-kadang akibatnya sebab apa, bila kita kaji-kaji balik, mak ayah tu lah kata tak pernah ingatkan anak. Patut pesan lah ke anak sama. Ni kalau ayah mati, ayah tak dan lagi buat haji ni, ingat ambil duit ayah, badalkan haji ayah. Kadang-kadang nak buat tak tahu aja. Bila tak tahu, tak lengkap, jadi berhutang dengan Allah. Hutang dengan Allah, jawab nanti sana. Hutang dengan manusia pun berat dah, apa dah lagi hutang dengan Allah. Kan? Berhutang macam tu sebab tak siap satu benda yang Allah perintahkan. Satu lagi saya nak bagi faham pada masyarakat. Kadang-kadang disalah faham. Banyak orang tu ingat haji ni wajib, umrah tu sunat. Tak betul. Haji wajib, umrah pun wajib. Dalilnya ayat Al-Quran, bukan hadis, ayat Quran terus. Dalil paling kuat, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Maknanya umrah tu pun wajib juga. Wajibnya sekali. Haji sekali, umrah pun sekali. Jadi kalau dia semasa hayat hidup, haji pun tak pernah pergi, umrah pun tak pernah pergi, maka wajib badal haji, wajib badal umrah. Kena buat. Lepas tu kalau siapa-siapa yang belum berkesempatan melaksanakan ibadah umrah, kalau haji kena tunggu. Umrah tak payah tunggu, tak apa, ada duit pergi. Kan? Jadi pergilah. Sebab saya tengok keadaan Arab Saudi sekarang ni dah makin lama makin payah. Dia buat kita jadi payah. Dengan hotel yang mahal. Baru-baru ni sahabat saya pergi jauh, dia kata. Duduk hotel belakang. Sebab fikir dia
6-7 ribu ya. 6-7 ribu tak dapat depan-depan dah. Belakang 6-7 ribu. Kan? Kalau ajiat pun 7-8 tak? 7 ribu, 8 ribu. Kan? Kalau nak main Safwah and the gang dia, Movenpick, Pullman yang duduk turun-turun nampak terus Kaabah. Atau kadang duduk atas hotel nampak dah Kaabah. Kat menara jam tu. Yang itu 10K ke atas. 11,000, 12,000 boleh. Dulu saya sempat bawa jemaah, pakej kami pakai 6,520 duduk Safwah. Dapat lagi masa tu. Boleh duduk Safwah lagi. Padahal pakej 6,000 ya. Lah ni tak dapat dah. Kurang-kurang kat 12,000 nak duduk situ. 11,000. Jangan. Makin payah. Lepas tu dah banyak tempat dia tutup. Dulu ada satu gua. Gua di dekat dengan tempat Uhud. Gua tu Nabi berlindung. Sebab mereka nak bunuh Nabi, Nabi berlindung dalam gua tu. Nama gua tu Gua Maharis. Dulu boleh masuk. Kan? Orang kata masuk dalam gua tu bau wangi. Sebab darah Nabi pernah tumpah di situ. Kan? Dulu boleh masuk. Lah ni dia pagar habis. Dia tengok dari jauh je. Ni Arab Saudi. Kan? Yang joget dia tak pagar pula. Ada. Yang bahagian Nabi habis semua, dia tutup pagar, tak boleh masuk. Kan? Ni mungkin dia pagar dia, esok-esok dia robohkan ke apa ke lagi terus tak nampak. Kita tak tahu. Tahu tak mana rumah Nabi dilahirkan? Pergi dekat tempat sa'i belah belakang. Tempat sa'i tu keluar, pergi belakang, nampak ada perpustakaan. Atau tanya orang, kat mana perpustakaan? Maktabah. Mana ni? Perpustakaan, dia ada satu perpustakaan kat situ. Perpustakaan itulah sebenarnya rumah tempat Nabi dilahirkan. Ada betul ada satu rumah dekat dengan tempat saya juga. Tapi tak jadi rumah dah. Dia jadi tandas. Asalnya tapaknya tu rumah Sayyidatuna Khadijah. Habis dah. Kita sampai tak tahu mana peninggalan-peninggalan sejarah. Jadi kalau ada duit beg sikit kan, apalah, pakai dulu, nanti Allah ganti lain kan. Pergilah ziarah Nabi. Nabi rindu kat kita. Kenapa kita tak rindu dengan Nabi? Nabi kata siapa yang ziarah aku semasa aku dah tak ada, aku dah wafat, sama seperti dia ziarah aku semasa hidup. Kita nak ziarah Nabi masa hidup tak dan, ziarah Nabi lepas Nabi wafat pun tak buat. Kita pergi tu, kita kata Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah nampak wajah kita. Rasulullah tengok, walaupun kita tak nampak wajah Rasulullah, tapi Rasulullah tengok, Taman Sri Kota, kata. Jadi cukup sekadar tu pada pagi ini yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikinal jannata wa al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.